Orang perempuan simpan emas ni untuk masa depan. Orang lelaki simpan emas untuk maruah diri. Saya dapat perkongsian ni daripada audiens yang singgah live saya, yang mana dia kata, saya simpan emas untuk diri saya sendiri, bukan untuk sesiapa. Ini maruah saya. Betul lah tu, sebab dulu emas ni sinonim dengan wanita saja. Sebab barang kemas kan, barang kemas selalunya orang perempuan lah yang ada, beli untuk pakai dan sebagainya. Tetapi dalam waktu-waktu yang tak diduga, tak dijangka, kadang-kadang barang kemas isteri itulah yang dijadikan sebagai digadai, dijual untuk meneruskan kehidupan waktu susah. Setuju tak? Tapi sebenarnya sekarang ni, orang lelaki pun dah boleh dah ada simpanan emas. Dah boleh ada emas sendiri. Bukan beli barang kemas. Tapi belilah emas untuk simpanan ni. Iaitu emas 999.9 yang ada dalam bentuk dinar dan juga gold bar. Kalau barang kemas, emas yang sesuai untuk dipakai. Sementara gold bar dinar ni pula ialah emas yang terbaik untuk dijadikan simpanan jangka masa panjang. Jadikan simpanan emas macam ni khas untuk backup kewangan, insurans kewangan keluarga. Dekat Public Gold, kita boleh menabung emas ikut kemampuan dan bajet masing-masing. Ada serendah RM100 pun dah boleh bermula. Jadi bagi yang dah bersedia, nak saya bantu tunjukkan caranya macam mana nak mulakan simpanan emas dengan cara yang betul dan selamat. Boleh klik butang sign up di profile ataupun link di bio untuk saya bantu sebaiknya.